Berikut adalah kesan terperinci tidak mempunyai pendapatan pasif. Kebergantungan tinggi pada pekerjaan. Active income dependency. Jika anda berhenti bekerja, pendapatan anda terhenti serta-merta. Risiko kewangan yang tinggi. Tiada pelan sandaran, backup plan. Jika berlaku pemberhentian kerja, sakit atau kecemasan, tekanan mental dan stres, kebimbangan berterusan mengenai kewangan dan keperluan untuk bekerja, lebih masa bagi menampung perbelanjaan, kekurangan masa dan flexibility. Anda perlu menukar masa dan tenaga secara berterusan untuk wang, mengehadkan masa untuk keluarga atau hobi, sukar mencapai kebebasan, kewangan. Tanpa pendapatan yang menjana wang sendiri seperti dividen, sewaan kekayaan lebih sukar dibina dalam jangka masa panjang. Kesan inflasi. Nilai wang gaji yang statik akan dimakan inflasi, mengurangkan kuasa beli dari tahun ke tahun. Secara keseluruhannya, tanpa pendapatan pasif, seseorang itu lebih mudah terdedah kepada krisis, kewangan dan kekurangan peluang untuk membina kekayaan yang mampan.